Assalamualaikum, selamat datang dalam Isi Minyak Dulu Podcast istimewa edisi Ramadan/Raya. Kita ada tetamu yang sangat istimewa, T-Boy Hamdan. Terima kasih sudi datang. Aku postman. Aku postman. Usop postman. Aku postman. Apa postman? Saya nak tanyalah, saya nak straight tanya ni. Ya. Macam mana seorang postman boleh bertukar menjadi seorang pomen? Semuanya bermula apabila kerjaya saya yang dahulu sebagai postman dah tak serancak macam dulu. Ibu tengok alamat ni, Bu? Tengok alamatnya. Kat mana? Oh, ni alamat dia Belok Kemboja, Jalan Indah, Ampang Indah. Saya kalau hantar surat, kadang-kadang saya bawa ibu saya. Sebab dia selalu ikut saya, dia suka ikut saya hantar surat. Kalau dia ikut, saya akan bawa kereta lah. Sebab selalu saya bawa motor. Cuma lama kelamaan surat yang saya hantar tu semakin kurang. Tinggal 3 je, Bu. Tu je lah yang tinggal. Bu, rasanya kan orang dah kurang hantar surat dah, Bu. Tak apalah. Dunia sekarang kan dah berkembang maju. Bu, Ya. bangga tak? Saya dah jadi postman bandar dah ni. Aku postman. Ya, mestilah ibu bangga. Kan? Ikut jejak ayah dulu kan?